dah scan ikut bawah, dah tengok telur matang, tapi kenapa tak lekat lagi, tak hamil? So sebenarnya tak kisah apa juga kaedah IUI, IVF, Fermanagh Brothers ataupun clomid induction ataupun ikhtiar secara hamil. Sebenarnya 3 bulan sebelum nak ikhtiar hamil, kita kena readykan dinding rahim. Dinding rahim adalah tempat penimpilan janin. Dinding rahim kita yang menebal setiap bulan berbeza, nama dia sel endometrium. Jadi endometrium ni dia ada 2 lapisan, functional dan juga basali. Kalau lapisan basali yang paling asas lah, yang dasar dia tidak berubah setiap bulan. Tapi lapisan functional dia berbeza-beza setiap bulan. Functional ni yang akan diluluhkan menjadi darah haid. Untuk kes yang ada endometriosis, sebab puan ada endometriosis, biasanya lapisan functional anda terlalu tebal, boleh suspek dia berkeradangan tinggi. Kenapa saya berkata begitu? Sebab untuk orang yang endo ni adalah masalah anda adalah terlebih hormon estrogen dalam badan. Hormon estrogen palsu yang tak diperlukan. Maknanya bukan kilang telur kita yang rembeskan estrogen, tapi estrogen palsu ni wujud daripada manis-manis, makanan simple karbohidrat yang terproses. Contohnya daripada mihun, kuih tiaw, mi kuning, semua-semua simple karbohidrat ni lah dia akan menghidupkan lagi sel endometrium tu. Maknanya dia akan menebalkan lagi sel endometrium. Bila terlalu tebal, penimpilan pun sukar nak berlaku. Dan berkeradangan, dinding rahim tu keras, tak ready lagi. Sebab tu kadang-kadang rawatan mahal macam mana pun, kalau kita tak ready kan dinding rahim, so rugi. Jadi first thing first, anda kena balancekan dulu hormon. Walaupun mungkin anda dah buat, doktor dah memendekkan proses persenyawaan tu. Doktor dah inject sperma tu untuk inject masuk dan bertemu dengan telur ovum. Kemudian mungkin persenyawaan dah berlaku, tapi penimpilan pula tak menjadi. Jadi fasa penimpilan ni, anda kena di fasa penimpilan yang mana bermula seawal 6 hari selepas anda bertelur. Waktu ni anda memang kena fasa hibernasi, rehat secukupnya, minum air masak secukupnya, elak pengambilan makanan yang dalam plastik, makanan panas yang dibungkuskan dalam plastik. Kalau kita selalu order online, grab ke kan, sup dalam plastik, ataupun kita suka minum air kopi dalam cawan kertas, tapi dalam cawan kertas tu rupanya ada plastik. So BPA pun dia akan menyebabkan keradangan dan penimpilan tak jadi dan menyebabkan endometriosis anda lagi besar lah, lagi bermasalah untuk siapa yang dah ada masalah hormon estrogen mimik berlebihan. Okey, dan ketupat plastik dan sebarang BPA. BPA plastik, chemical, deodorant, fragrance. Kalau boleh janganlah spray direct kat leher, nadi-nadi ni, sebab chemical tu pun dia akan mimik kepada hormon estrogen dan menyebabkan keradangan tinggi di fasa penimpilan. Jadi fasa penimpilan anda perlukan ekstra mineral sebenarnya. Okey, contohnya omega 3. Okey, nak support kekenyalan dinding rahim, iron zat besi, HB kena cantik supaya pertukaran oksigen dapat berlaku antara uri dengan tali pusat anak. Dan untuk arginin, untuk baik pulih sel dinding rahim tu. Okey, dan dalam ni stok manis-manis dan anda boleh amal makanan yang kaya dengan probiotik dan prebiotik untuk usus supaya imunisasi badan anda secara semula jadi meningkat, mengurangkan keradangan dan inflamasi, jadi penimpilan tu dapat berlaku dengan cantik. Ini antara teori lah. Okey, ada banyak lagi faktor sebenarnya yang kena sedia daripada awal. Contohnya sperma tu sendiri, masa proses dia ada 2, sama ada penimpilan yang tak jadi ataupun persenyawaan tu sendiri yang tak jadi. Jadi persenyawaan tu sperma pun sebenarnya bila doktor dah pick up, dah masuk dalam peti sejuk semua tu kan, dia punya motility, pergerakan dia, kualiti dia pun sebenarnya sedikit sebanyak ada impact jugalah. Kadang-kadang sperma tu mungkin tak berkualiti sangat, jadi persenyawaan tu susah nak berlaku. Dan lapisan telur luar wanita juga ada satu lapisan nama dia zona polisida. Zona polisida ni dia semakin mengeras semakin kita menginjak usia. Jadi itu pun struggle untuk sperma tu mensenyawakan telur ovum. So sebab itulah penting mineral dan vitamin tambahan di peringkat awal ketika ikhtiar hamil sekurang-kurangnya 3 bulan. Kita kena konsisten lah. Sebab tu sampai berikhtiar dengan FT ada yang tanya berapa jam kena minum. Saya sarankan at least anda berikhtiar setia 3 bulan. Sebab kita nak make sure anda setiap bulan berovulasi dengan cantik dan yang penting dinding rahim tu ready bersedia awal untuk support penimpilan awal janin. Okey, kalau ada rezeki dalam sebulan pertama, Alhamdulillah. Kalau masih belum ada rezeki, teruskan ikhtiar dan usaha kita sambil doa kepada Yang Maha Esa. Enjoy the journey, trust the process. Okey, so setiap flavor ni kita dah terkandung berbelas multivitamin, mineral, selenium, zinc, magnesium, folic acid, semua tu nak jaga kualiti telur ovum supaya kenyal mudah disenyawakan dan juga kualiti sperm. So dua-dua kerana penting. Okey, hopefully membantu dan bermanfaat. Jangan lupa follow TikTok ni, tengok tips cepat hamil atas tu.
Untuk pengguna FRT, make sure tonton 26 video formula hamil Dr. Ais. Siapa yang grab 2 jam. Video baru tu, info dia lebih menarik dan lebih padat. Ilmu dia lebih padat. So, hopefully bermanfaat.